Malam itu, Jia Yi memandu dalam kabus tebal di lebuh raya dengan minyak kereta hampir habis. Dia ternampak papan tanda usang bertulis hentian rehat berhantu, lalu masuk kerana tiada pilihan lain. Kawasan itu gelap dan sunyi. Hanya lampu tandas awam yang menyala samar. Jia Yi keluar dari kereta dan berjalan ke tandas sambil menyedari telefonnya tiada isyarat. Di pintu tandas, dia terdengar bisikan serak dalam bahasa yang tidak difahami. Di dalam, dia melihat satu bilik air berkunci sementara air paip terbuka sendiri. Tiba-tiba, sepasang kaki pucat tanpa kasut muncul di bawah pintu itu. Kaki itu mula mengheret tubuh keluar dari bilik air seperti patung hidup. Jia Yi menjerit lalu berlari keluar menuju ke keretanya. Saat enjin dihidupkan, seorang wanita berambut panjang berdiri di depan kereta dengan tangan berdarah di cermin kereta.